Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Raihan binti Muhammad Taib daripada jurusan Degree of Nursing OUM Alustar tahun kedua SEM 1. Saya sini melakukan projek community service bertajuk Indahnya Sekolahku di Sekolah Rendah Islam 3 Firda Cuping. Okey, jawatan yang saya sandang dalam program ni ialah sebagai executive peralatan, iaitu apa-apa peralatan yang tak orang kata tak ada, kita orang sediakan lah. Okey. Dalam program ni pelajar-pelajar OUM yang terlibat daripada OUM Alustar dengan OUM Perlis. Aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan hari ni ialah tanam pokok, cat tiang. Lepas tu sebelum tu kita ada hand washing dengan aktiviti dance aerobik, dan juga lagi satu kita buat sesi suasana jugalah dengan pelajar-pelajar kat sini. Okey, lagi satu kita orang ada sesi interview dengan sama-sama pelajar dengan pelajar kita orang dengan pelajar-pelajar sekolah sini juga. Okey, tanpa saya lengahkan masa lah, saya nak jemput seorang peserta untuk dia, peserta pertama untuk dia share dia punya pengalaman. Okey, Puan? Okey, selamat tengah hari Puan. Saya nak tanya, sebelum tu saya nak Puan perkenalkan diri Puan lah dengan jurusan yang Puan ambil dekat OUM. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nama saya Syafina binti Zulkifli. Saya mengambil Bachelor of Nursing Science Honour dekat OUM Alustar. Sekarang ni di tahun kedua SEM 4. Okey, soalan yang kita selalu tanya pada pelajar lah, apa impak positif yang kita dapat daripada projek community service ni? Okey, impak positif antaranya kita dapat memupuk budaya tolong-menolong, saling bantu antara sama ahli dan kerjasama antara kumpulan. Selain dari itu, kita juga dapat macam tadi kan, kita buat ajar student buat hand washing. Kita dapat memupuk keyakinan kat diri kita lah, sebab nak berdiri kat depan tu, nak tunjuk dekat student, benda kita tak biasa buat, jadi bukan senang lah. Okey. Selain pada itulah apa yang saya dapat, apa lagi soalan yang saya nak tanya kepada Puan secara personally lah, apa yang Puan rasa, adakah Puan akan sertai program-program macam ni lagi untuk masa akan datang? Okey, sekiranya ada lagi program macam ni dan saya mempunyai kesempatan masa yang terluang, insya-Allah saya akan sertai lah. Sebab program macam ni memang mendatangkan banyak kesan positif dekat kita dan saya sendiri. Terima kasih Puan. Okey, saya nak jemput peserta kedua, Cik Nasrul. Ya. Okay, Cik, perkenalkan diri Cik. Saya Muhammad Nasrul bin Aziz, pelajar program Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan OUM. Okey Cik, saya nak tanya Cik lah, apa perasaan Cik personally, apa yang Cik rasa selepas terlibat dengan program ni? Secara peribadi saya berpuas hatilah dengan program yang diadakan pada hari ini. Cuma saya harap pada masa akan datang boleh dibuat penambahbaikan seperti penglibatan peserta dan juga penambahan masa yang lebih menyeronokkan. Bagi pendapat Cik sendiri juga, apa objektif yang Cik nak daripada program macam ni? Apa objektif yang saya harapkan daripada program pada hari ini ialah pemumukan rasa semangat kekitaan, kekeluargaan, dan juga penlibatan NGO, penlibatan masyarakat di luar tentang kesedaran betapa pentingnya program-program khidmat masyarakat dan kesukarelawan yang dianjurkan khususnya oleh OUM Student Club. Di samping
dapat mempromosikan contohnya OUM di kalangan masyarakat. Secara peribadi Encik, saya nak tanya satu soalan yang terakhir. Soalan terakhir untuk Cik. Apakah pengalaman yang Cik dapat ni Cik rasa kita boleh bawa ke depannya ataupun tidak? Maksudnya boleh diadakan lagi ataupun tak? Ya, pengalaman yang kita dapat pada hari ini bukan setakat terhenti di peringkat sekolah ini. Boleh kita kembangkan di peringkat kampung, peringkat bandar dan seterusnya ke peringkat nasional. Terima kasih Encik. Sama-sama. Okey, saya sekarang nak jemput peserta ketiga, Encik Suhaimi lah. Okey. Okey Encik Suhaimi, Encik perkenalkan nama Encik dan Encik punya jurusan lah di OUM. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Suhaimi bin Abdullah. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan. Bagi Encik secara personal, apa manfaat yang Encik dapat daripada program khidmat masyarakat yang kita buat untuk pelajar-pelajar di sekolah Federal Cuping 3 Islam 3 ni? Okey, manfaat lah. Okey, manfaat bagi saya, pendapat saya lah. Saya jarang melakukan aktiviti khidmat masyarakat ni sebab kita dibebani oleh waktu kerja lah. Betul, apabila saya melakukan benda ni, secara tak langsung dapat memupukkan saya semangat untuk mencintai lah terhadap alam sekitar kita. Dan saya pun dapat belajar cara untuk menanam pokok sebenarnya. Saya tak pernah untuk tanam pokok, tapi saya dapat lah betul mengecat tu, walaupun saya pernah buat tapi setelah lama dahululah, tapi lah ni saya boleh buat dan secara tak langsung dapatlah orang kata mengimbas baliklah apa yang saya pernah lakukan dulu dan boleh diaplikasikan di sini. Okey, Encik rasa secara generalnya Encik rasa program macam ni patut diadakan lagi ataupun tak? Okey, pada pendapat saya program ini sangatlah harus kita lanjutkan pada masa akan datang sebab dia dapat memberikan manfaat bukan pada kita saja, pada pelbagai pihak yang ada kat sini. Okey. Terima kasih Encik. Okey, Okey, seterusnya saya jemput peserta kita yang keempat lah, Encik Rusmandi. Okey Encik, saya nak Encik perkenalkan diri, nama dengan jurusan yang Encik ambil dekat OUM lah. Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Rashmandi Afandi bin Haryanto. Saya merupakan pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan. Saya merupakan pelajar tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Okey. Berbeza jurusan. Okey, saya nak tanya Encik, apa aktiviti yang kita jalankan hari ini dan bagaimana aktiviti itu boleh menjadi impak yang positif ataupun negatif untuk Encik? Okey. Secara spesifiknya kita melakukan 3 jenis aktiviti yang major lah kita kata lah. Pertamanya aktiviti yang pertama kita melakukan aktiviti untuk mengecat tiang-tiang dan dinding sekolah. Aktiviti yang kedua kita melakukan aktiviti menanam pokok jenis-jenis herba lah. Terdapat padanya herba-herba yang seperti kunyit hitam, tongkat ali, daun selasih, pokok pokok halia dan sebagainya. Aktiviti yang ketiga pula kita buat aktiviti teknik penyucian tangan yang betul, di mana kita pada aktiviti ini kita ingin menerapkan akan kepentingan penyucian tangan dalam kehidupan kita seharian kepada student kita lah. Okey, so apa tadi harapan? Harapan saya segala aktiviti yang telah kita lakukan pada hari ini dapat dimanfaat dan secara personalnya dapat mendedahkan saya kepada satu benda yang baru lah saya kira. Terutamanya pada aktiviti menanam pokok. Sebelum ni memang jujurnya saya memang tak pernah tanam pokok lah, tapi hari ini saya dapat pendedahan itu dan saya rasa pengalaman itu amat bahagalah untuk diri saya. Satu komen lagi, daripada segi satu aspek sikap berpasukan, apa yang Encik rasa yang kita dapat pada hari inilah? Okey, apabila disebut semangat kerja berpasukan, okey.
So kalian diikutkan hari ini kita berlainan kos lah, berlainan jurusan. Tapi bagi melaksanakan aktiviti pada hari ini dan juga mencapai objektif yang telah kita gariskan, masing-masing melakukan peranan masing-masing, dan saya rasa program pada yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar seperti yang objektif yang kita gariskan. Benda ini tak akan berjaya tanpa ada kerjasama daripada semua pihak. Terima kasih Encik untuk interview. Okey, baik, sama-sama. Okey. Untuk secara general, saya punya harapan sendiri, saya rasa program CSR ni, community service ni harus dilakukan untuk masa-masa akan datang, sebab saya rasa impak positif tu adalah terlalu banyak. Daripada lagi satu, saya rasa program community service ni bukan hanya perlu dilakukan di sekolah, di mana-mana tempat pun boleh kita lakukan, di kampung, di tempat kerja, sebab saya rasa saya seorang yang bekerja sambil belajar, so saya rasa tempat kerja tu tempat yang kita lama duduk sana, so kita boleh buat aktiviti community service jugalah di sana. Okey, sekian, terima kasih.